Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YAN. Ya, sedikit sama dicecah, banyak sama kata lapah. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira lah di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, Nun dari utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua. Mak mengharapkan yang sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubatilah. Saya nak jadikan cerita lah, hari-hari mak balik kerja lewat. Sampai rumah ni dah maghrib. So kelang kabut lah terus masak, tapi mak tak buat video. Sorry, mak sekadar masak pucuk labu. Mak masak labu lemak campur dengan meranti. Kemudian mak goreng telur dadah dan ikan kering sepat cukup. Tapi mak tak buat konten bab tu. Kerana apa? Mak selepas ni nak bekerja pergi kedai. Mak dah pergi kedai lah. Mak dah pergi kedai Ratu. Kedai Ratu tu kedai baru dekat Batu 16 ni. Istimewa hari ni nak jadikan cerita lah. Kedai Ratu tu ada kedai jahit juga tau. Yang kedai jahit tu puteri, yang kedai ronjit tu ratu. Oleh kerana perempuan, ratu kan perempuan. Yang datang ni raja, ya. Raja Melaya, ya. Kita tengok belanja hari ni tak sampai pun RM20. Mak beli apa tadi? Mak beli sepan basuh. Mak beli sepan basuh pinggan, kemudian mak beli apa lagi kemudian mak beli apa tadi? Lighter 2. Apa lagi mak beli? Cepat dah lupa. Tak apalah. So dapatlah roti ni Dia kata promosi. Dapat roti tau. Bukan kaling-kaling punya roti ni. Gardenia ya. Bukan jenis roti-roti yang murah-murah punya ni. Roti ada kelas kau. Dapatlah si Ratu tu bagi. Kalau nak tahu, jom kau layan video mak ni. Itu dah kedai Ratunya. Kedai Ratu tu ada. Kau tengok. Tapi kalau kau nak hantar jahit baju buat masa ini, orang putih kata at the moment, dia takkan terima. Nanti gema takbir, kau nak apa nak tahu nak jadi kan? Sibuklah orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar waliya ilham tu, lengan baju kau tak ada. Macam mana? Tak siap. Orang sibuk di awal sebelum puasa dah tempah, kau nak tempah kedai dia, memang mak rasa dia tidak akan terima. Si Ratu tu pun dia takkan melayan. Kalau dia layan juga, mak pun tak tahu nak cakap. Tapi mana-mana kedai jahit pun dah tak terima. Nanti tak huru-hara kau punya baju. Lengan tak ada, lengan pendek. Ketiak tak ada, ketiak berlubang. Tu lantak lah. Tapi hari ni, kita tengok mak nak buat video apa. Jom kita layan. Kedai Ratu ni. Kau nampak kedai Ratu ni? Kedai Ratu dia ada kedai jahit puteri pula. Ratu dah bawahnya puteri tu kat situ kedainya. Kau nampak kedai ni tu. Tapi mak tadi tak buat video kat dalam kedai dia lah. Tu nampak ni kedai tepi jalan. Ni kampung Bukit Naneh Batu 16. Kau nak cari air ke, nak cari apa-apa ke kalau lalu singgah ni. Ini jalan ke Parit Sulong. Parit Sulong ini ngalir ke Bakri. Tu ada dia punya kedai. Kau nampak tu? Tu kedai jahit dia. Kedai jahit. Ini dia kedai roncet dia. Kedai Ratu. Hari ni seromok boleh belanja. Belanja pun tak sampai RM20. Dapat roti percuma. Promosi kata dia. Kedai Ratu. Jom kita tengok. Mak nak tunjukkan lagi. Kita unboxing lah. Mak nak unboxing Mak nak unboxing apa? Apa yang mak beli ni? Tak tahu. Kadang-kadang kita beli sampai kita lupa apa kita beli. Ni pakai gunting kena hati-hati. Mak takut kan terpotong benda Allah ni dalam. Mak ni rajin membeli online. Ni apa ni? Kita tengoklah. Ini macam sedap. Ni yang lengan pendek ke sahaja mak beli. Tengok no. Orang sibuk membeli. Dua panjang, lengan pendek. Mak rasa muat ke tak muat? Mak cuba rasa macam muat. Mak tengok Mak beli XL. Kadang-kadang kita beli XL. Kadang-kadang beli 3 double XL. 3 double XL mak beli ni tapi kecil pula. Cadangnya bulan puasa ni insya-Allah lah badan tu nak menurun. InsyaAllah lah kurus. Keluar hospital badan terus mendadak naik.
Habis macam mana? Gagal kawal nafsu makan. Nampak tu? 3XL. Tapi macam kocik. Nanti mak tengoklah. Nanti mak cuba mak pakai. Kita taruh ke tepi. Ini kita sisirkan. Aduh, tangan mak ni sakit pula. Yang ni lah. Ni apa benda ni? Tambah beli pun dah tak mengingat. Takut tergunting. Warnanya sama ke biru? 2 kali beli ke? Oh tak. Tapi kedai yang sama ke? Kenapa pilih warna biru yang sama? Allah, mak nak pilih warna lain. Kenapa dia jadi warna ni? Lah, ada 2 ke warna biru ni lengan pendek. Lah, yang ni ada ke XL? Kita tengoklah. Kerja beli menjubah je beli. Senang menjubah. Kalau abang kata tak payah nak buka zip. Kalau kau nak kencing, keseng-seng je jubah ni. Selak je kencing lengkau. Ya? Kita tengok ni. Tapi macam labu yang ni. Ni labu. Labu kita tengok. Sekejap. Sekejap Kita tengok dulu. Kita test. Timbak tutup pintu ni sekejap. Kita ngadapkan sini lah. Oh, ini memang kena potong. Memang kena potong. Selabu-labu alam. Selabu-labu alam. Ini memang kena potong. Yang ini, kita tengok. Boleh warna sama tu. Geram pula mak tengok. Mata tengok dah macam mana, patut usia kot. Yang ini rasa ngam. Yang ni cantik. Mak ni tinggi 155. Ni ngam. Yang ni dah boleh. Ini ngam. Cantik. Kena dia punya ni. Ni 2. Sama saiz. Tapi kau bayangkan Yang ini gedabak. Yang ni gedabak. Dia besar sikit. 3XL. Tapi besar tapi boleh lah. Tak nampak lah kita gemuk. Ini kau jangan salah faham. Ini kain. Ini kain. Kain pelekat mak gulung. Nampak lah gemak. Ya Allah. Inilah. Yang 2 ni mak beli sampai hari. Orang sibuk beli dekat pavilion. Kita ni duduk kampung. Kalau mak duduk bandar. Kalau rumah mak sebelah ni pavilion. Dah lama mak beli. Nak bersin. Kan mak cakap nak bersin. Lepaskan. Itulah masalahnya. Kalau duduk rumah mak sebelah pavilion. Mak pergi pavilion. Duit berkepuk-kepuk ya. Apa ada hal. Duit ada kita beli. Tak ada duit diam. Habis kita duduk jauh. Takkan kau semata-mata nak beli selai baju kau sanggup turun pavilion. Kan? Duduk kampung. Duduk kampung ni pakailah baju. Beli dekat online. Yang penting sedap. Sedap memakai. Yang ini mak nak kena ada 3 ke 4 seluar baju mak dah hantar. Orang pergi suruh potong di bahagian bawah dia. Ni tak apalah. Jadi konten mak hari ni tunjukkan ni je. Sibuk semalam pergi jemput kahwin. Semalam pergi jemput kahwin. Hari balik kerja, pergi bandar, urusan sekejap, ada urusan kat bandar. Gedebak-gedebuk, siap balik, terus masak. Masaknya pucuk meranti campur dengan labu. Dah siap. Nak aku tunjuk ke? Nak ke mak tunjuk? Tak payahlah benda yang sama je. Ini baju ni, ini ngam. Ni memang cantik. Orang berkata sedengan bawah dia ada potong sikit ke? Bawah dia ada dibuka sikit. Okeylah. Bila nak kencing pun senang. Tak ada zip-zip seng-seng je ni. Shor. Apa nak susahnya? Ni kita simpan. Dah siap. Jadi kau nak pergi kedai Ratu, kau pergilah kedai Ratu. Kedai jahit dia Putri, kedai roncit dia Ratu. Base coat ada, bawang ada. Kedai roncit, kau faham sendiri lah. Belacan ada, semua ada lah. Kedai roncit. Kalau tak ada tu, kau faham-faham. Kedai baru, barang belum masuk. Tapi setakat ni, okey lah, semua ada. Kau tengoklah video mak tu nanti. Mak dah tunjukkan video tadi kedai Ratu kat mana. Tapi jalan je.
Kalau pemandu lori kalau haus ke nak cek air, tinggal kedai dia. Ni yang ni kita buang sampah. Sampah dia dah tak perlu. Daripada mak nak baca daripada mana ni? Oh. Yang ni daripada Kapar Kelang. Kedai dia. Yang ini kat mana mak tengok ni? Oh, kedai yang sama kau. Kedai yang sama, sakit jiwa. Manalah. Yang ni apa benda? Ada satu ni. Oh ni magic. Ni mak beli silap mata untuk anak-anak, tak ada tunjuk. Untuk kanak-kanak nanti tak sesuai nak tunjuk dekat dalam ni. So tak perlu nak lama-lama. Tengok muka mak ni, lepas mandi. Topi ni cantik kan? Topi ni pun orang bagi. Ni elok kalau pergi pantai. Bercanda di pasiran pantai, memadu kasih asmara, cinta setia. Anita Sarawak kan? Entah ke mana pergi Anita Sarawak, kata dekat Las Vegas. Entah, tak tahulah, moga dia sihat dah, selalu superstar tu kan. Okeylah, konten mak tak nak perlu berlama-lama. Apa yang kata rambut mak ni? Ya Allah. Nak kemas rambut mak kan. Okeylah, kita tak perlu nak berlama-lama. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, hiasi peribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insya-Allah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Jangan lupa tinggalkan jejak. Nak komen, sila komen yang baik-baik tau. Mak ni baik. Kau jangan nak komen yang mentang-mentang, tak baik. Dosa tau. Okay, see you in the next video. Anyway, thanks for your support. And thanks for your watching. Okay. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pergi kedai Datu. Yang duduk kawasan-kawasan sinilah. Yang tak tahu tu, pergi kedai Datu. Cari. Mak ni pun kadang-kadang pergi kedai Bukit. Kadang-kadang pergi kedai Datu. Tengoklah. Kita support sana, kita support sini. Dan duduk kat kampung. Kedai ada 2-3. Dah lah. Bebel je. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.